Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okey, selamat berjumpa lagi kembali untuk analisa untuk hari ini. Okey guys, apa yang perlu kita buat untuk mencari intraday untuk hari ini? So, sama-sama kita fokus apa yang kita cari untuk hari ini. Setup. Okey, first kali macam biasa, kita buat marking untuk hari ini punya open market. So hari ini hari Selasa 10 hari bulan 2. So kita lihat di sini ada line Pareto open market di H1 . So saya akan markingkan zone sini. Warna merah, senanglah kita mindset kita adalah resistance lah yang paling high sekali. Okay, bawah dia low dia, saya tukar color jadi warna biru lah. Biru sebagai support. So macam biasa, kita akan marking high, open, price. So market open high di waktu ASEAN time . So dia punya high area sini. Saya tukar color sekejap. So untuk low dia juga kita tukar sebagai low open price. Open price. So untuk range hari ini daripada line start open market sampai ke halah di sebelah area line spherical, ini adalah perjalanan untuk satu hari inilah. Okay, sementara itu kita boleh mencari zone support di bawah low open price. Okay, low open price. So kita boleh cari untuk zone dia dahulu. Saya buka H4. Saya mencari zone demand yang valid untuk kita akan entry nanti. Jika dia berjaya break di lower open market. So kita tandakan sini, kat sini ada satu demand, zone demand. Kita dah markingkan. Dan di sini sebelah kiri pun ada satu demand. So saya markingkan saja sebagai zone demand. Dan kita cari zone untuk supply sekali untuk DH4 ni. So zone dia di sini.
Kita colourkan warna lain. Saya letak warna merah. Okay. So, saya ambil shadow sini sebagai marking. Dia supply. Okay, demand ada 2 demand. Okay, zone export kita dah nampak demand dengan zone supply ya. So kita buka H1 balik. So kita dah boleh marking zone. So kita markingkan dulu zone supply di sini. Supply zone. Kita letak supply zone H4 lah. Senang sikit untuk kita faham bahawa supply dekat H4 tu kuat lah. Okay. Dan kita letak juga dua support zone yang kita dah marking tadi di H4 yang kita nampak. So zone sini. Demand zone. H4. So dia ada 2 zone, 3 zone. So kita markingkan sahaja untuk kita punya panduan lah. Demand zone H4. Dan satu lagi ada di bawah. Zone yang sangat besar. Demand zone H4. Okey. Apa yang saya lihat di time frame H1 pada saat ni ketika ni pada pukul jam 1.43 PM. Okey, bermakna zone ini dia masih lagi bermain di range yang sama di dalam kotak di atas dan di bawah di dalam kotak. So dia membuat sideway lah macam biasa. Terjadi juga macam semalam, still juga sideway di zone yang sama. Cuma semalam sudah berjaya breakout di high tetapi tidak berjaya breakout di zone supply. Okay, zone supply ni yang berada di kawasan 51111. Dia tak berjaya nak breakout di sini. Begitu juga di zone atas supply ada 5145. Okey, 2 zone ni yang dia tak sentuh lagi untuk membuat sell Okey, mungkin dia akan cuba untuk buat retest pada hari ini jugalah. Okey, apa yang saya lihat semalam kita nampak ada swap zone. Okey, di kawasan area H1 ni ada swap zone. Di zone sini. Okey, di zone sini dia menjadi swap zone. Okay. Sebab kat situ ada base rally permulaan menunjukkan buyer sudah ada di situ. Okay. Sekarang ni nak masuk pukul 2, kita tengok apa reaction candlestick yang berjalan sekarang. Candlestick yang pukul 1 ni. Kita lihat tunggu reaction dia apa yang dia buat. Okay kan? Actually, apa yang fokus kita hari ini adalah kita menunggu market atau utama sekali sebentar lagi akan market pukul 3 dan pukul 4 adalah masuk Euro dan pukul 4 adalah London. So kita boleh perhatikan movement sama ada dia breakout di atas open price atau tidak. Okay, candlestick 1 jam berjalan dan kita tengok pukul 3, pukul 4 ataupun pukul 2 nanti. Kita boleh tengok pukul 2 nanti sebelum masuknya Euro dengan London. Sama ada dia breakout atau tidak. High open price ataupun berjaya tak break lower open market
di bawah ni. Okay. Kita nak kena tengok kat sini. So dia candlestick mesti nak kena buat satu bearish untuk breakout. Begitu juga dengan high open price ni kena buat satu breakout. Satu breakout bullish, okay, untuk dia buat terus kenaikan ke zone supply. Okay. Dan apa yang anda perlu buat ketika candlestick berjalan, terutama sekali masa open season London, Euro ni, kena perhatikan ikut masa. So trading session Asia ni akan habis dalam sampai pukul Sydney pukul 2, tak salah saya 1 atau 2, 1 saya ingat. Pukul 5 adalah Tokyo, dia sampai dia close. Okay. So reaction untuk session time ni adalah sangat efek lah. Sekurang-kurangnya dia boleh buat spike sampai 100 pip. Begitulah setiap kali tukar session. So anda kena perhatikan 3 session ni. Okay, next ni pukul 3, pukul 4 ni adalah session London dengan Euro. Dan pukul 8 hingga 9 tu adalah open session US. Apa yang perlu untuk ketika ni saat ni, kita tunggu reaction candlestick pukul 1 ni. Kita tunggu reaction candlestick pukul 1 ni yang berjalan sekarang ni. Untuk kita mencari entry. Sama ada dia berjaya break atas high open price ataupun tidak. Jika dalam masa pukul 2 dia tidak berjaya juga break high open price ni, so kemungkinan besar dia boleh membuat penurunan kembali. Okay, penurunan kembali sampailah session masuk Euro pukul 3 dan pukul 4. So sama ada dia berjaya tak break. Okay, so sangat simple hari ini. Fokus kita yang target pertama adalah kita tunggu break high open price untuk kita counter back buy. Dan begitu juga di lower open price. Jika dia berjaya break lower open price, bermaksud dia buat engulfing, satu engulfing, maksudnya dia akan buat penurunan. Okay. Jadi macam gini dia kena buat solid engulfing lah. Maksudnya dia kena buat solid engulfing gini lah. Untuk dia break. Okay, dia kena buat satu bearish yang solid. Untuk dia buat terus penurunan. Begitu juga dengan break high open price. Dia kena buat satu solid bullish. Kena buat satu bullish. Bullish kita buat. Okay, dia kena buat satu candlestick beginilah. Untuk dia terus membuat kenaikan. Mungkin di zone supply ni kita boleh ambil TP kita lah 5120 ke 23 hingga 145 pun boleh. Okay, tunggu dia breakout dulu. Begitu juga dengan zone sini. Jika dia dah berjaya breakout, so zone sini dah menjadi sebagai resistant ataupun dia dah jadi supply balik lah. So kita kena perhatikan candlestick yang berjalan dan tunggu setiap candlestick tutup. So korang boleh monitor H1 dan H4. Untuk entry tak kisahlah, M1 ke M15 pun boleh, M30 pun boleh. So korang boleh monitor zone ni. Sebab kawasan sini memang ada satu swap zone yang semalam punya swap zone. Sebab tu dia sampai sini dia tak berjaya nak turun. Pukul 1 ni
dia tak berjaya nak turun. Kita tengok dulu keadaan pukul 2 nanti punya perjalanan lah candlestick, sama ada dia berjaya break atau tidak. Kalau tak berjaya break low open price, korang boleh counter sahaja buy di zone swap zone hingga low open price ni. Okay, ambil TP di sini, high open. Second, ambil TP di sini. Dan third, ambil TP di sini. Begitu juga dengan high, jika dia tak berjaya break, korang boleh terus sell, ambil zone TP di lower, okay, di swap zone ni hingga lower dahulu. Andai kata dia breakout, so zone demand yang akan dicari adalah di bawah yang saya sudah markingkan. Di 2, 1, 2, 3 zone. So mungkin akan ambil yang first lah. Mungkin dia akan batal balik, turun balik, ambil nombor 2, naik balik, turun balik. Okay, begitu. Begitu juga dengan resistance ni, kalau kita nak buy, dia dah breakout, mungkin dia datang reject kawasan sini, kawasan breakout dia ambil high ni, dia terus buat kenaikan pertama, TP sini, TP kedua dan TP ketiga. Okay, so direction kalau kita tengok daripada H1, H1 direction dia begini, so still lagi dalam range, dalam box ni. High open ni dia masih lagi dalam range. So kalau kita tengok daily semalam, daily sebenarnya dah berjaya break. Okay, berjaya break. Kalau kita tarik Fibo daripada daily tu, saya dah tarik Fibo tu, so dia berada dalam kawasan level 61.8 hingga 50. So dia still lagi daily juga pun sama, main range level tu. So apa kita nak cari sharp entry, kita tunggu candlestick ni pergerakan dia bagaimana, sama ada break high ataupun low untuk teruskan kenaikan dan penurunan. So kita kena tunggu dengan sabar entry supaya kita tidak loss. Okay, cukup untuk hari ini, Alisa hari ini intraday saya. So korang jangan lupa subscribe, okay, like, share YouTube channel saya ni. Dan untuk next video akan datang besok untuk video akan datang semualah. InsyaAllah kalau saya free nanti saya boleh ajarkan tentang education untuk macam mana anda nak mencari entry yang lebih sharp, structure, semua. Okay guys, terima kasih support. Sekian saja untuk hari ini. So anda boleh fokus untuk intraday hari ini. Assalamualaikum.